Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Honda City TMO. Cermin depan dia tak pecah guys, tapi dia nak tukar molding. Apa itu molding? Getah keliling. Sebab kereta ni pernah cat, tak ada tak cantik lah. Tapi hari ni benda yang aku nak fahamkan korang, diameter. Apa itu diameter? Korang tengok ni, cermin jatuh. Cermin ni pernah tukar, bumbung. Antara bumbung dengan cermin, nampak? Jatuh. Banyak ni jatuh ni. Antara gini, ini bumbung, ini cermin, jatuh. Ada sepatutnya lagi tinggi sikit. Apa itu diameter guys? Diameter tu adalah bila kita nak tembak gam, kepala tembak gam tu, tangan kita yang kontrol sama ada gam tu tinggi ataupun rendah. Small, medium dengan large. Setiap kereta, kepala dia tak sama kalau nak tembak gam guys. Dia tak boleh suka. Dan pasang sekadar pasang semua orang boleh. Nak faham bab diameter ni bukan benda mudah. Makan tahun. Bukan semua orang faham diameter tu. Berapa tinggi, berapa rendah gam tu. Kan? Even gam kepala kita potong kecil pun, kalau tangan kita ni pegang mesin ni, kita tekan lebih, kita tarik lambat, gam tu akan jadi tinggi. Kalau kepala gam besar, tangan kita tarik cepat, kawal cepat, gam tu akan jadi kecil. Kau faham tak? So bila pasang tak betul, nampak? Macam tadi aku cakap lah. Kemudian ni nak buka dan pasang, bodi ada karat kan. Nampaklah kat karat dia ni. Nampak gam-gam keluar ni apa semua. So aku nak jalan kerja dulu. Kejap lagi dah buka, aku akan share ke orang condition bodi ni dan Honda City TMO punya cermin. Untuk cermin ori ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Part tu komen kat bawah guys. Pagi.